Hai, nama saya Nabila. Hai, saya Arisa. Inovasi kami. Kurang, penatlah. Panas. Puasa lagi. Tadi naik tangga macam nak hiking. Korang-korang, sekejap. Cakap pasal hiking ni, korang ingat tak nanti kita ada aktiviti lasak? Aktiviti lasak? Itu buat apa? Kita hiking lah. Bestnya hiking. Hah? Nak pergi hiking? Kalau ada pacar macam mana? Arisa, awak buat apa tu? Gerangan ke? Tak adalah. Jom balik kelas. Salah. Jawapan saya betul tau. Salah. Arisa, awak okey ke? Tadi kamu cakap pasal hiking, awak macam nampak risau je. Kenapa? Saya sebenarnya tak pernah pergi hiking. Lepas tu, saya takut. Macam mana kalau ada pacat ke, lintah ke, gigit kaki saya? Kemungkinan tu ada, tapi kita ada cara. Tada! Korang tengok ni. apa tu Bella? Wow, ni apa? Ini Herbal Shield. Ni tak apa Bella. Ini boleh mengurangkan risiko daripada gigitan, pacat dan lintah. Korang tahu tak macam mana nak gunakan? Macam mana? Jom, ikut saya. Jom, tunggu. Sebelum kita pergi untuk cara nak guna, korang nak tak tahu fungsi dia apa? Nak, jom. Jadi, fungsi Herbal Shield ni adalah untuk mengurangkan risiko daripada gigitan pacat dan lintah yang boleh menyebabkan jangkitan, rasa gatal dan darah pembenjangan. Oh, jadi bau Herbal Shield ni bertahan berapa lama? Dia boleh tahan daripada 2 sampai ke 3 hari. Apakah sebab Herbal Shield ni dapat mengurangkan daripada risiko jangkitan pacat dan lintah? Pacat dan lintah tak suka akan bau herbal yang terdapat dalam produk ini. Produk ni sesuai digunakan pada peringkat umur berapa je? Semua peringkat umur sesuai. Tambahan pula, dia lebih selamat untuk digunakan berbanding produk yang terdapat bahan kimia yang boleh menyebabkan iritasi kulit dan alahan. Tadi bukan awak nak tunjukkan cara penggunaan dia ke? Dah. Sini. Cara penggunaannya hanya dengan memakai stokin seperti biasa, lalu masukkan Herbal Shield di bahagian atas buku lali, di bahagian kiri dan kanan kaki. Senang kan? Bella, macam mana nak hasilkan produk ni? Macam mana nak hasilkan? Masukkan daun yang telah dikeringkan di dalam air fryer yang bersuhu 80 darjah selama 5 hingga 10 minit dan tumbuk sehingga hancur. Masukkan minyak kayu putih, minyak serai dan gaus hingga sebati. Masukkan ke dalam bekas. Sediakan kain linen ukuran 6x6. Jahitnya menggunakan benang. Masukkan daun kering ke dalam paket yang telah dijahit. Siap. Oh, macam tu je cara nak buat dia. Mudah, kos pun murah. Jadi saya tak perlu lagi takut dengan pacat atau lintah. Kan kawan-kawan? Hai korang! Menarik tak? Manfaat tak? Seronok tak? Jadi kami dari Eco Rangers telah menghasilkan Herbal Shield yang banyak manfaatnya. Itu saja daripada kami. Bye!